Perkataan ni kalau kita guna, orang Mesir akan cakap, dia ni belajar kat mana perkataan ni? Perkataan ni saya masukkan ialah perkataan istakanias, yastakanias. Ini adalah fi'il yang bermaksud relax ataupun tenang ataupun cool ataupun into the moment. Sebagai contoh, kalau kita nak cakap budak ni relax betul, cool betul, kita boleh cakap al-wadda mistakanias awi. Al-wadda, budak ini, mistakanias, ini adalah isim fa'il yang bermaksud seorang yang sangat relax, awi, sangat. Perkataan ini juga boleh digunakan dalam bentuk fi'il. Sebagai contoh, kalau kita nak ajak orang pergi relax, bertenang ataupun healing dekat taman, kita boleh cakap matigi nistakanias an-naharda fil ganina. Matigi, apa kata awak datang? Nistakanias, kita relax ataupun healing an-naharda, pada hari ini, fil ganina, di taman. Untuk belajar lebih banyak berkaitan dengan dialek Arab Mesir dan juga bahasa Arab Fusha, jemput tekan butang follow.